Kita terlibat dengan riba, apa hukumnya? Sebab bila dia ada antara kita yang menyimpan duit conventional bank, indirectly kita terlibat dengan riba bila interest telah diberi. Baik. Dijawab oleh almarhum Syekh Qadir Al-Mandili, seorang ulama hebat yang duduk orang asalnya orang apa ni? Orang Indonesia, orang Mandil. Nampak? Dia bermukim di tanah haram Mekah. Disebut dalam kitab dia Fatwa Syekh Abdul Qadir. Juga dijawab oleh almarhum Syekh Said Ali Al-Haddad rahimahullah taala, bekas mufti besar negeri Johor tahun 55 sebelum merdeka. Nampak? Said Alwi Al-Haddad. Dia ni ulama Aceh. Hukumnya interest yang kita dapat itu haram. Kerana interest itu adalah keuntungan daripada bank yang meniagakan riba. Nampak? Beri pinjaman dan dapat keuntungan, dan keuntungan daripada beri pinjaman itu adalah riba. Riba itu dibahagikan kepada penyimpan mengikut persen daripada kita punya duit yang ada dalam bank itu. Faham? Lepas tu interest itu adalah haram. Nampak? Tetapi ada pandangan setengah ulama mengatakan kalau kita maknanya darurah, seperti memang tidak selamat simpan di tempat lain, terpaksa simpan di situ, maka dimaafkan pada syarak dan jangan kita belanjakan interest tersebut untuk individu. Kerana hak interest itu bukan duit kita, itu keuntungan daripada perniagaan riba yang haram pada syarak. Soalan seterusnya.